Ustaz Haji Ahmad Syukri selaku pengacara majlis kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Ustaz Haji Dr. Muhammad Al-Nurhuda bin Ghazali, Ketua Penolong Pengarah Unit Perancangan Pembangunan Pendidikan Islam, Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Ustaz Haji Ahmad Tarmizi bin Muhammad Zain, Penolong Pengarah Unit Perancangan dan Pembangunan Pendidikan Islam, Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Ustaz Haji Ahmad Syukri bin Buang, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Unit Pendidikan Islam, Sektor Pembelajaran, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Terengganu. Ustazah Nur Hafizah binti Omar, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Unit Pendidikan Islam, Sektor Pembelajaran, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Terengganu. Sahabat-sahabat guru besar serta wakil dan juga penyelaras data Jekop serta tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Okey, ini adalah giliran saya untuk membentangkan pencapaian murid tahun 6 program Jekop 2025 untuk Sekolah Kebangsaan Tengku Bariah. Jadi kami perlu membentangkan mengenai intervensi Al-Quran. Program yang kami ketengahkan di sini ataupun ingin utarakan di sini adalah berkenaan dengan program Sahabat Khatam dan juga Kejong Iqra. Okey. Saya kenalkan diri saya dulu lah. Saya Cikgu Norzi Rahayu binti Yusof. Guru besar SK Tengku Bariah. Okey, ini adalah sedikit sebanyaklah maklumat berkenaan dengan Sekolah Kebangsaan Tengku Bariah. Bilangan murid tahun 6 pada ketika ini adalah 79 orang sebenarnya. Ada typo sikit. Okey. Bilangan kelas adalah 3 kelas. Bilangan guru pendidikan Islam dan juga guru bahasa Arab adalah seramai 9 orang. Dan kohort Jekop di sekolah ini adalah kohort yang pertama lah, iaitu tahun 2005. Okey, untuk objektif program Sahabat Khatam ni adalah untuk menilai pencapaian semasa murid dalam program Khatam Al-Quran dan juga merancang strategi bagi mencapai sasaran sekurang-kurangnya 40% murid Khatam Al-Quran. Okay, ini adalah laporan pencapaian 2024 sehingga Oktober 2024. Di sini mungkin agak tidak jelas. Okay. Kalau dalam data sehingga Oktober 2024, SK Tengku Bariah masih ada 3 orang murid tahun 5 ketika itu yang masih lagi Iqra 2, iaitu masih lagi tidak melepasi Iqra 1 hingga 3 lah. Masa tu ada 3 orang, iaitu 3.85%. Masa ni murid tahun 5 ketika ini pada Oktober 2024 adalah seramai 78 orang. Okey, ini adalah yang terkini, iaitu sehingga April 2025 murid tahun 6 bertambah seorang lagi kepada 79 orang. Dan yang telah khatam Al-Quran adalah 23 orang, iaitu 29%. Yang kita sasarkan adalah 40%, iaitu penambahan sebanyak 32 orang lagi. Dan kita kalau ikutkan nak capai 40% tu perlu 9 orang lagi. 9 orang lagi untuk capai 40%. Tapi kita ada dalam bakul kita ataupun murid target kita yang telah mencapai sekurang-kurangnya 300 muka surat daripada 604 muka surat Al-Quran. Okey, kita dah ada 13 orang. Okey, jadi kemungkinan besar kita akan mencapai 19
sebanyak 45.6% lah, jadi melepasi 40%. Okey, kenapa kita membuat program ni? Setelah kita membuat analisis masalah, kita dapati komitmen murid yang kurang konsisten lah, yang tidak kurang konsisten. Dia ikut mood dia je. Kalau dia rasa dia nak baca, dia baca. Dia rasa dia tak nak baca, dia tak baca. Jadi dia ikut mood, tidak konsisten, kurang konsisten sebenarnya. Dan juga kekangan masa dalam PDPC harian. Dalam PDPC harian hanya ada 4 masa sahaja, iaitu 2 masa semasa tasmid dan juga 2 masa Al-Quran. Jadi 4 masa untuk murid-murid menguasai ataupun untuk khatam Al-Quran tak cukup lah kalau kira. Dan juga tiada sokongan rakan sebaya. Okey, oleh itu inilah yang kita buat program Sahabat Khatam. Okey, program intervensi Sahabat Khatam ni konsepnya adalah lebih kepada konsep bimbingan rakan sebaya. Jadi kita akan gunakan murid, sama-sama murid sebagai pembimbing rakan sebaya. Guru adalah sebagai pembimbing ataupun menyedia sahaja. Sasaran yang kita target untuk murid-murid berkenaan adalah sekurang-kurangnya 4 muka surat sehari lah. Kalau lebih lagi baik. Sekurang-kurangnya 4 muka surat sehari. Jadi yang kita murid yang telah masuk bangku tadi ataupun murid yang kita kata target tadi 13 orang yang nak mencukupkan kita ataupun untuk mencapai lebih daripada 40% tadi telah pun membaca sekurang-kurangnya 300 muka surat. Sebenarnya ada yang dah mencapai 400 dan juga 500 muka surat lah. Ada seorang dua je dalam 300 muka surat tu. Okay? Program Sahabat Khatam ni dilaksanakan sewaktu PDPC, waktu tasmid dan juga waktu Al-Quran, sewaktu rehat, sewaktu kelas ganti, kelas relief, dan juga waktu-waktu yang terluang lah. Maksudnya pantang ada masa yang terluang, jadi kita train, kita latih murid-murid kita supaya ajak kawan dia untuk bimbing, macam lebih kurang macam program mentor-mentee lah, lebih kurang. Dan juga pemantauan dan juga perekodan adalah melalui buku log bacaan. Sebenarnya tadi kalau menurut Ustaz Tarmizi tadi, dia galakkan supaya perekodan secara online. Jadi itu memang telah saya bincang sebenarnya dengan pengurusan saya. Memang kita nak mendigitalkanlah SK Tengku Baria, insya-Allah lah. Sebab setakat ni baru lebih kurang dalam 3 bulan sebenarnya saya baru di SK Tengku Baria. Jadi kita buatlah step by step, insya-Allah. Okey, sehubungan dengan program ni kami telah membuat majlis peluncuran program Sahabat Khatam dan juga Kejong Iqra 2025. Okey, majlis peluncuran ni kita telah buat pada 16 Mac yang lalu, yang melibatkan semua pengurusan, semua guru dan juga semua murid tahun 6 lah. Okey, ini adalah antara aktiviti-aktiviti yang telah kita buatlah semasa untuk program Sahabat Khatam. Okay. Kita laksanakan di surau sewaktu tasmid, waktu Al-Quran, dan juga waktu rehat dalam kelas dan sebagainya lah, dengan dibimbing oleh guru kalau situ. Okey, KPI kejayaan yang kita target lah, mestilah mencapai minimum 32 orang murid khatam lah, iaitu 40%. Potensi mencapai lebih 40% melalui program Sahabat Khatam dan juga meningkatkan budaya membaca Al-Quran dalam kalangan murid. Jadi kalau ikutkan di sekolah masing-masing, sahabat-sahabat guru besar, kita telah membuat pelancaran ataupun peluncuran program galakan membaca, dan juga semalam pun kita telah pergi ke SSTP Marang untuk majlis peluncuran pelancaran program e-read. Itu pun sebenarnya program galakan membaca. Jadi rasanya untuk Al-Quran pun termasuk sekali lah, kita galakan membaca
termasuk juga kalangan membaca Al-Quran. Okey, untuk program ni dia melibatkan kerjasama semua pihak lah. Bukan sahaja murid yang terlibat, tapi semua guru dan juga ibu bapa sebenarnya. Tanpa kerjasama ataupun bantuan daripada ibu bapa ataupun PIBG, mana-mana program pun mustahil lah untuk berjaya. Dan masing-masing cubalah sedaya upaya untuk menjayakan program Sahabat Khatam Al-Quran bersama-sama. Yang penting didik dengan penuh kasih sayang dan juga ialah benda Al-Quran ni kita tahu sekarang ni murid-murid dia lebih kepada nak main game, nak main telefon online apa semua tu. Jadi kita tahu apa yang murid minat, jadi kita terapkan secara pelan-pelan. Ibarat kata sebenarnya murid-murid yang tidak mencapai ni, dia minat dia tu lebih ke lain. Jadi ibarat menarik benang dari tepung, macam itulah. Program yang kedua adalah program Kejong Iqra. Program Kejong Iqra ni kita sedia maklumlah, Iqra ada dua jilid, jilid yang pertama dan juga jilid yang kedua. Jilid pertama Iqra 1 hingga 4, jilid yang kedua Iqra 5 dan 6. Okey, untuk program Kejong Iqra ni, untuk program Kejong Iqra, kami mensasarkan murid tahun 6 yang masih Iqra 1 hingga 3. Jadi kalau ikutkan sehingga April 2025 masih lagi ada dua orang yang masih lagi dalam Iqra 1 hingga 3 ni. Jadi matlamat program ni adalah semua murid tahun 6 melepasi Iqra 3 menjelang pertengahan tahun, iaitu sehingga Jun ni lah. Jadi insyaAllah kami akan capai lah, sebab untuk makluman semua, dua orang murid yang terlibat tu sebenarnya sekarang ni pun dah Iqra 3. Jadi kami target insyaAllah sehingga sebelum cuti sekolah ataupun sehingga hujung bulan Mei, jadi akan melepasilah Iqra 3 ni. Sebenarnya yang dua orang ni, saya nak cerita sikit lah berkenaan dengan dua orang murid yang terlibat ni. Yelah macam pemulihan juga lah. Bila murid yang bermasalah ni sebenarnya dia ada masalah-masalah lain yang menjuruskan dia untuk tidak dapat menguasai dan sebagainya lah. Jadi murid yang pertama ni adalah sebenarnya murid ni dia bagus, dia murid yang bagus, murid yang aktif sukan. Baru-baru ni pun mewakili daerah mentas desa. Tapi mungkin masalah keluarga jadi mungkinlah sokongan di rumah tu sangat kurang. Ibu pun memang nak cara lah, ibunya sedang banyaklah, jadi memang sangat memerlukan sokongan yang sangat padu daripada guru-guru semestinya. Jadi kami sedang berusaha sebaik mungkin lah untuk membantu murid tersebut. Murid yang kedua pun bukanlah nak kata masalah keluarga, tapi mungkin masalah pada dirinya sendiri dan juga mungkin tiada sokongan di rumah lah, sebab dia bukan sahaja tidak menguasai Iqra, tapi mata pelajaran lain pun agak perlahan sikit lah, kurang menguasai. Tapi insyaAllah lah kita target, sebab sekarang ni mereka berdua ni dah sampai ke Iqra 3. InsyaAllah sehingga 28 Mei ni akan melepasi lah. Jadi objektif untuk program Kejong Iqra ni adalah untuk mengatasi masalah asas bacaan Al-Quran peringkat awal, iaitu yang tadi lah, Iqra 1 hingga 3 tadi. Memberi bimbingan khusus kepada murid tahap 2. Jadi bimbingan untuk Kejong Iqra ni, untuk Iqra ni sebenarnya kita bukan mula daripada tahun 6. Bukanlah masuk je tahun 6 bulan 3 baru ni kita baru mula program ni. Tidak. Kita mula program ni adalah bermula daripada murid-murid ni tahun 4 lagi. Tahun 4 tu kita kena pasti dah mana murid yang belum sampai yang belum melepasi, kita dah train, kita dah bagi bimbingan, guru-guru dah bagi bimbingan secara intensif lah.
Dan juga jadinya mestilah mencapai sifar murid 0% murid tahun 6 yang masih lagi Iqra 1 hingga 3 sebelum Jun 2025. Okey, ini adalah strategi pelaksanaan untuk program kerja Iqra ni. Okey. Yang pertamanya kami mengadakan sesi bimbingan intensif sebanyak sekurang-kurangnya 4 kali seminggu lah, sekurang-kurangnya, tak boleh kurang lah, lebih tak apa. Okay. Untuk seterusnya sesi luar kelas setiap hari selepas solat Zuhur. Jadi untuk makluman semua dan mungkin juga sekolah-sekolah lain pun saya rasa mungkin buat benda yang sama sebelum balik semua murid tahun 6 ke surau untuk berjemaah bersama-sama solat Zuhur, dan murid yang terlibat ni cikgu dia pegang, baratnya kata pegang lah jadi kita akan buat bimbingan sebelum dia balik ke rumah tu, walaupun 5 minit sekalipun, maksudnya sebelum balik baca dulu, macam tu. Setiap kali waktu rehat, 5 minit terakhir waktu rehat tu sebelum mula PDPC pun kita buat lagi, setiap hari. Okey, guru bantu baca ataupun latih tubi lah, dia bantu murid tu, murid berkenaan yang 2 orang ni ataupun murid yang sebelum ni pun, itulah yang kaedah yang kita buat, latih tubi, murid latih tubi dengan guru bimbing. Okey, seterusnya adalah penggunaan smartboard. Kita alhamdulillah rezeki kami lah, SK Tengku Bariah, kita ada smartboard. Mungkin ada juga sekolah-sekolah lain yang ada juga, jadi kita memang kita guna pakailah smartboard ni sebab kita tahu murid-murid kita dia minat dia tu ke arah, lebih ke arah benda-benda apa orang kata AI, benda-benda yang online ni lah. Jadi bila kita gunakan smartboard ni, saya perhati dia macam tunggu je, ustazah bila kita nak bila ni jadi dia macam kita dah nak panggil lagi, dia pula cari kita ni, ustazah dah bila ni, guru besar dia tertanya-tanya, dia minta, itu yang kita nak. Okey. Kemudian rekod kemajuan bacaan dalam fail yang kita buat khas lah dalam buku log. Itu yang tadi yang saya kata, yang secara online tu insya-Allah lah dari masa ke semasa memang dalam proses kita akan buat jadi bagi masa ke saya lah, insya-Allah lah. Okey, harapan program kerja Iqra ni adalah mencapai sifar murid tahun 6 Iqra 1 hingga 3 menjelang Jun 2025. Dan juga murid boleh menguasai Iqra 3 menjelang pertengahan tahun Jun juga, dan juga meningkatkan keyakinan diri dalam bacaan Al-Quran. Jadi siapa-siapa sekalipun bila dia ada asas yang kukuh ataupun dia tahu, dia kenal benda tu, secara automatiknya yakinlah, keyakinan diri tu lebih lah. Kalau dia masih tak tahu benda blur ke benda ke, mungkin masih agak langkah ataupun kurang keyakinan diri tu. Okey, ni sedikit gambar lah kita buat program kerja Iqra ni. Sebenarnya 2 orang murid ni dalam kelas yang sama lah, kelas 6 buah. Jadi ustazah yang mengajar ni adalah ustazah Sukura, jadi dia memang antara orang yang penting lah, yang bertanggungjawab untuk membimbing kedua-dua orang murid ni, sehingga berjaya melepasi lah. Okey, ni yang saya kata tadi, smartboard tu, jadi memang kita mengguna pakailah smartboard ni untuk bantu murid berkenaan melepasi. Mula-mula kita tarik minat dia, lepas tu kita bantu dia untuk lepas Iqra 3. Saya tunjuk sikitlah sedikit video. Berebut-rebut nak buat benda ni.
Kalau kita guna smartboard ni. Kalau tengok sini bukan murid je yang excited, sebenarnya cikgu pun excited sama sebenarnya. Okey, tak boleh tunjuk banyak-banyak kalau nak tengok datang ke SKTV lah. Okey. Okey, ini adalah amalan baik lah budaya membaca Al-Quran yang kami terapkan di sekolah kami. Setiap pagi seperti sekolah-sekolah lain lah, saya rasa kebanyakan sekolah dalam negeri Terengganu pun buat yang benda yang sama. Kita buat bacaan Al-Quran setiap pagi di tapak perhimpunan. Sebenarnya ni baru mula di SKTV kita buat di tapak perhimpunan. Sebelum ini sebelum kedatangan saya lah kita buat juga tapi buat dalam kelas. Jadi kita buat bagi lain sikit lah, bagi semangat lebih sebenarnya bila kita mengaji ramai-ramai ni. Dan terusnya adalah murid sendiri guru dia berhati je, dia tengok je. Murid sendiri yang belajar terus lah. Bacaan Yasin pun setiap Khamis juga dibuat di tapak perhimpunan. Kalau tengok sini kita tapak perhimpunan kita bawa penopi je. Setakat ni kita tak ada dewan lagi. Tapi mudah-mudahan adalah rezeki kita nanti. InsyaAllah. Okey, kita juga buat majlis khatam Al-Quran setiap tahun. Kalau di hujung bulan Ramadan kita buat majlis khatam Al-Quran untuk tadarus. Dan setiap hujung sesi persekolahan seperti sekolah-sekolah lain juga kita buat majlis khatam Al-Quran lah untuk murid-murid yang telah khatam Al-Quran. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak dan saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada penjelaran tata jekon saya Ustaz Muhammad Adnan kerana telah banyak membantu saya. Terima kasih. Ada soalan? Terima kasih ucapkan kepada